Billahi samin alim nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan puan. Kembali bersama dengan saya Muhammad Faizal bin Saidun, individu yang gemuk daripada kecil dan akhirnya berjaya dapat berat badan normal. Terima kasih banyak yang ada dekat sini. Apa khabar you all dekat luar sana? Saya harapkan you all baik-baik saja. Ramai yang bercuti pada hari ini, di hari Minggu. Saya harap you all lakukan sesuatu dalam usaha you all untuk tambah baik kehidupan you all, untuk turunkan berat badan. Tuan-tuan puan, dah masuk bulan November 2025. Waalaikumsalam Rizal Ismail. Baru lepas lari 5 km. Rizal, good. Hari cuti ambil peluang tuan-puan masa bersama dengan keluarga keluar untuk berlari, untuk berjalan, untuk lakukan sesuatu. Kemas rumah pun tak apa. Okay, jangan duduk saja, duduk relax, tak buat apa-apa. Duduk melayan malas saja, jangan. Okay, kalau you all nak berubah, kalau you all nak dapat berat badan normal, you all nak pakai saiz S, hari ini penentu you all berjaya atau tidak, bermula atau tidak adalah hari ini. Terima kasih Puan Fiza AK sebab ada dekat sini. Farhan CCTV ada, terima kasih. Yang mana belum follow saya tuan puan, tekan butang follow kalau tak keberatan. Dan tuan puan tekan like dekat bawah, ramai banyak-banyak. InsyaAllah sama-sama kita berbagi manfaat pada hari ini. Jangan malas guys, mulakan dari sekarang. Semangat, Rizal Ismail. Tuan-tuan puan, seperti biasa, setiap hari apa yang saya akan lakukan adalah untuk buat live. Saya dah live dekat TikTok ni lebih kurang dalam masuk tahun ketiga. Okay, saya akan buat live dan saya akan berkongsi pengalaman saya, sebab macam mana saya seorang individu. Okay, sambil-sambil itu saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faizal bin Saidun. Saya adalah individu yang gemuk daripada kecil. Buktinya dekat mana ni tuan-puan? Ini gambar saya tingkatan 1, tingkatan 5, 20-an, 30-an. Umur saya sekarang 40-an. Saya dah berjaya dapat berat badan normal pada umur 37 tahun. Masa tu saya berat 135 kg. Saya berjaya turun 65 kg untuk dapat berat badan 70 kg. Saya buang 65 kg. Siapa berat dekat sini 65 kg? Tolong komen dekat bawah. Siapa dekat sini berat 65 kg? Tolong komen dekat bawah saya. Eja, waalaikumsalam. Terima kasih ada dekat sini Eja. Kalau you all individu yang 60 ke 70 ke tuan-puan, saya buang seberat-berat you. Berat you all yang 70, 65, 60 tu tuan-puan, saya sebanyak itu saya buang. Tuan-puan, saya buang pada umur 37 tahun. For the first time, saya dapat berat badan normal. Sebelum tu tuan-puan, ni, tingkatan 5. Tingkatan 5 yang ni, tingkatan 5 yang ini dengan berat 90 kg. Siapa ingat berat badan dia pada tingkatan 5 berapa? Tolong komen dekat bawah. Hai Cik Rosli Yaakob, waalaikumsalam. Terima kasih ada dekat sini. Tuan-puan, saya nak bagi sebab yang kedua kenapa you perlu berada dekat sini. Sebab pertama, ianya pengalaman saya yang gemuk daripada kecil, tiba-tiba dapat berat badan normal. Itu sebab pertama you kena dengar dan berada dalam saya punya live. Sebab kedua ialah mereka, tuan-tuan puan, yang telah pun faham 3 syarat wajib dapat berat badan normal dan dapatkan bimbingan saya. Cik Rosli Yaakob yang komen hai tadi tu. Dia faham 3 syarat wajib dapat berat badan normal. Tuan-tuan puan, Cik Rosli Yaakob dah hilang 38 kg. So, sebab yang kedua, you kena berada dekat sini. Sebab bila orang faham 3 syarat wajib dapat berat badan normal ini, you juga boleh dapat berat badan normal. Ada seorang lagi, Cikgu Deyah. Terima kasih ada dekat sini. Cikgu Deyah juga dah hilang berbelas kilogram. Faham 3 syarat wajib dapat berat badan normal dan dapatkan bimbingan daripada saya. So, tuan-tuan puan yang ada dekat sini, yang baru masuk live saya, boleh tak? Saya nak minta sedikit dengan you all, sesuatu. Follow saya bagi mereka yang belum follow saya. Nurul Aini, terima kasih share live. Klik like banyak-banyak sambil-sambil you ada dekat sini dan tinggalkan komen. Tinggalkan komen bagi mereka yang mampu untuk tinggalkan komen. Tuan-tuan puan, siapa dekat sini yang saya telah tarik perhatian mereka untuk dengar perkongsian pengalaman saya yang saya akan bagi tahu you all dalam tajuk ataupun topik 3 syarat dapat berat badan normal. Beri sedikit semangat kepada saya pada hari ini untuk komen ready dekat bawah. Saya nak tengok ramai mana yang dah berminat
untuk dengar apalah mamat yang gemuk daripada kecil ni buat tiba-tiba dia dapat berat badan normal. Dan kisah dia juga telah membantu ramai individu luar sana dapat berat badan normal. Tolong komen ready dekat bawah seperti mana 181 komen. Terima kasih. Adli, individu yang juga telah pun dapatkan video penerangan telah pun hilang 20 kilogram lebih. Ready Zulaikha Meka, thank you. Lama tak masuk. Saya pun lama tak live. 4 hari tak live. Puasa Daud, ya bagus juga tu. Tapi tuan-puan, saya tidak turun berat badan sebab puasa Daud. Saya akan cerita dekat you all 3 syarat wajib dapat berat badan normal. Siapa yang dah ready komen, tolong. Tolong tuan-puan komen ready. Tolong komen ready ramai-ramai dekat bawah. Bantu saya untuk banyakkan lebih reach dekat luar sana. Jom. Siapa dekat sini yang mampu untuk bantu saya? Jom komen ready dekat bawah bagi mereka yang boleh komen ready. Alright? Jap. Saya enter the comment. Comment ready. Jap send this comment, share the live. Alright. Kejap. Saya cuba untuk buat sesuatu pada hari ni. Benda ni saya tak pernah buat. Ni saya bagi apa ni? Saya pun tak tahu tuan-puan, tapi orang suruh saya buat. Siapa yang duduk dekat sini yang boleh share live saya tuan-puan, share live, you boleh dapatkan sesuatu. Saya pun tak tahu apalah ni. Tuan-tuan puan, jom. Terima kasih yang komen ready. Jom kita pergi kepada syarat pertama. Syarat di mana you all tak lepas selama ni dalam usaha you all nak turunkan berat badan. You tak lepas syarat ni lah yang menyebabkan you tak berjaya dapat berat badan normal. Apa syarat yang pertama? Coach bagi goodies bag. Saya tak tahulah apa tu Cikgu Dek ya. Orang suruh buat, saya buat. Tuan-tuan dan puan, syarat yang pertama untuk dapat berat badan normal ialah you all wajib beri masa. Tulis dekat bawah semua. Beri masa. Syarat pertama untuk dapat berat badan normal. Ijat Nazif, Waalaikumsalam. Syarat pertama ialah wajib beri masa. Sebab apa tuan-puan? Sebab ini adalah sesuatu yang menyebabkan you tak berjaya selama ni. Tuan-tuan puan ingat balik. Kita nak turunkan berat badan selama ini. Betul atau tidak? Kalaulah hari ni kita bermula, esok kita nak kurus. Betul atau tidak? Komen dekat bawah. Betul atau tidak apa yang saya katakan ni tuan-puan? You all adalah individu yang kalau hari ni bermula, esok you nak kurus. Setuju? Tuan-tuan puan, mungkin ada dekat sini yang terpinga-pinga. Tak ada pun, dengar sini. Saya bagi bukti kepada you all yang you adalah individu yang nak gemuk, nak kurus dengan cepat. Hari pertama dekat sini, siapa yang nak turunkan berat badan pergi jogging? You all adalah individu yang nak turunkan berat badan you dengan cepat. Coach letak masa kasih panjang 9 minit Goodies Purple tu. Ya, nanti saya buat. Okay? Tuan-tuan puan. Kan? Pergi jogging hari pertama, individu ni nak cepat untuk turunkan berat badan. Tiba-tiba tak makan nasi. Hari pertama nak turunkan berat badan. 40 tahun hidup you all makan nasi. You all tak makan nasi. Betul tak? Ada tak dekat sini pernah buat? Tak makan langsung hari pertama. Betul tak? Hari pertama aku tak nak makan. Aku nak diet. Aku nak turunkan berat badan. Nampak tak? Tuan-puan, you all adalah individu yang selama ni, hari pertama bermula, you buat benda-benda yang tak masuk akal. Kenapa you buat benda-benda tak masuk akal? Sebab you nak cepat. Malah tuan-puan, saya nak tarik you all kepada situasi yang you pernah buat. You pergi jogging, 3 km hari pertama nak turunkan berat badan. You balik rumah. Benda pertama yang you lakukan ialah, siapa boleh komen kat bawah? Siapa pernah boleh komen yang you pernah buat? Balik jogging you buat apa? Tuan-puan tolong komen kat bawah. Apa yang you buat hari pertama selepas you pergi jogging? Balik jogging tuan-tuan puan. Jom. Makan. Makan pun betul. Tapi bukan yang itu. Bukan yang itu. Makan? Bukan makan. Makan pun kita buat. Pergi singgah kedai mamak makan roti canai. Minum. Bukan. Betul juga. Timbang. Muhammad cakap betul. Balik tuan puan lepas jogging 3 km, you all balik, you all timbang berat badan you all. Betul atau tidak? Muhammad Haris Hashi cakap. Betul tak? Siapa yang pernah buat? Hari pertama pergi jogging 3 km, balik jogging tuan puan, naik penimbang. Ramai antara kita yang mungkin buat. Ramai yang tak buat, tapi ramai yang buat. Sebab apa kita naik penimbang tuan puan? Sebab kita jangka, kita yakin dan kita harap ada penurunan berat badan yang berlaku dengan banyak. Betul tak Muhammad? Muhammad buat, Merlicha buat. Sebab kita yakin dengan aktiviti jogging 3 km tadi dapat turun berat badan. Setidak-tidaknya 2-3 kilogram. Betul atau tidak? Nampak tak? Kita nak cepat tuan-puan,
kita akan gagal selama ni. Itu sebab nombor satu, syarat nak dapat berat badan normal. Syarat. 3 syarat. Syarat pertama ialah you all wajib beri masa. Sebab bila kita nak cepat, kita buat benda mengarut. Kenapa kita buat benda mengarut? Sebab kita nak cepat. Dan kenapa buat benda mengarut, kita tak berjaya dapat berat badan normal? Sebab akhirnya kita buat perkara tersebut hanya sekejap. Betul tak betul? You pergi jogging, akhirnya tak sampai seminggu, you dah give up. You tak makan nasi hari pertama nak turunkan berat badan. 2 minggu you buat, lepas tu you makan nasi balik dengan bertimbun. Betul tak betul? Betul atau tidak? Komen dekat bawah tuan-puan. Realiti ini, kita yang menyebabkan kita gagal. Sebab apa? Kita nak cepat. Bila nak cepat, kita buat benda mengarut. Bila benda mengarut, kita buat hari pertama dengan jangkaan benda mengarut itu boleh turunkan berat badan dengan banyak. Akhirnya kita buat benda tu sekejap. Akhirnya kita tak dapatlah berat badan normal. Sebab itu tuan-tuan puan, pada terakhir kali saya berumur 37 tahun, saya dapat turun 65 kg. Pertama kali saya nak turunkan berat badan, saya tak pernah fikir untuk lakukan usaha itu dengan cepat. Saya bagi, masa saya, dalam kepala saya masa tu, biarlah bila nak kurus pun, aku nak usaha je. Kalau you all nak dapat berat badan normal, siapa dekat sini boleh untuk terapkan apa yang saya terapkan, you akan dapat berat badan normal. Siapa dah faham? Syarat pertama nak dapat berat badan normal, usaha saja. Bila dapat pun tak apa. Siapa boleh ada pemikiran begitu, komen saya dekat bawah. Komen saya dekat bawah. Hari ni tuan-puan, bila pun nak kurus, aku tak kisah, tapi aku nak usaha sampai aku boleh dapat berat badan normal. Tuan-puan, siapa faham? Komen saya dekat bawah. Muhammad Haris Tomeh, sangat cantik. Wani saya, good. Tuan-tuan puan, jom kita kira sama-sama. Penurunan yang diiktiraf oleh dietitian dan juga doktor di luar sana ialah sekitar 1 ke 4 kilogram sebulan. 1 ke 4 kilogram ni semua orang boleh dapat. Tadi saya cakap dekat you all, jangan kira berapa. Tapi ini saya nak bagi you all chances. Realistik. Okay, selama ni kita berfantasi. Kita nak 10, 20 kilogram sebulan. Tak pernah jadi. Ini kita nak kira sama-sama yang realistik. Penurunan yang diiktiraf ialah 1 ke 4 kilogram sebulan. Katakanlah kalau you bermula pada hari ini, you hanya dapat 2 kilogram purata setiap bulan. Dan you all berusaha selama 1 tahun. Maksudnya, you dah kumpul 24 kilogram. Betul tak betul? So, tuan-puan, cuba tolak berat badan you all sekarang dengan 24 kilogram. Angka yang keluar, komen dekat bawah. Muhammad, Mer, yang tadi yang ada kat sini, Cikgu Deyah semua. Tolong tolak berat badan you all sekarang dengan 24 kilogram. Berapa angka yang tinggal, komen dekat bawah. Semua yang ada dekat sini. Cepat. Saya nak baca satu-satu you all punya pertimbangan berat badan setelah tolak dengan 24 kilogram. 40 kilogram. Jangan tiup saya. Cik Rosli Yaakob. Tak payah. Waalaikumsalam Dayah 89. Individu yang faham 3 syarat wajib dapat berat badan normal, ikuti saya punya program, dapat turun 48 kilogram. Mer 63. Cikgu Deyah 39, kecil sangat. 41. Ijat 50, kecil Ijat. Nurul Aini 46. Sangat-sangat kecil. Anak dara tingkatan 2 dah ni. 80. Syaril. Lebih baik daripada sekarang 100 lebih. 51. Lemari Syafa Collection. 51 dah dapat berat badan normal. Asamboy TV 60 dah dapat berat badan normal. Lagi. Semua perempuan yang ada kat sini tolak berat badan you all sekarang dengan 24 kilogram. Tak nak lah bermat, tolak sekarang. Komen dekat bawah. Acik M, lama tak nampak. 41 kilogram. 66 Muhammad Haris. Dah dapat berat badan normal kalau tinggi you 160 lebih. Okey? Tuan-tuan dan puan, angka-angka yang you komen ini adalah angka yang you boleh dapat. Raudah 48. Realistik, masuk akal. Tapi you akan dapat tuan-tuan dan puan pada November 2026 nanti. Okey tak okey? Katakanlah tuan-puan, you buat 2 kilogram sebulan saja. Sampai November 2026 nanti, you dapat angka yang you komen. Ida dapat 52. Lestari dapat 79 dalam masa 1 tahun. Okey tak? Komen tuan-puan. Okey atau tidak? Siapa yang rasa lama? Komen kat bawah. Lama dah bermat. 1 tahun nak dapat 24 kilogram. Lambat. Siapa kata lama, lambat? Komen lambat. Komen lambat dekat bawah. Komen lama dekat bawah. Bukan apa? Saya nak sedarkan you all.
Sebab apa tuan-puan? Sebab selama ni you nak cepat tak pernah dapat. Kalau you rasa 1 tahun itu lambat, tuan-puan, you nak cepat selama ni tak pernah dapat. Tak pernah dapat. Maaf saya cakap, tak pernah dapat. Betul tak betul? You nak hari raya puasa tuan-puan, 1 bulan Ramadan you nak turun sampai 20 kilogram, tak pernah dapat. You nak dapat saiz S, tak pernah dapat. Apa kata kali ni rasional. Jadi macam Cik Rosli Yaakob yang saya bimbing, 38 kilogram. Jadi macam Dayah 89 yang masuk grup saya, tuan-puan, 1 tahun hilang 40 kilogram. Siapa dekat sini yang betul-betul nak buat dalam masa 1 tahun? Nak saya bimbing you all, duduk dalam grup Wasabi, saya bagi tahu you all step by step apa yang you perlu buat untuk dapat berat badan normal. Siapa dekat sini nak? Saya bimbing you all, apa yang saya buat hari pertama, bulan kedua, bulan ketiga, seperti mana saya telah pun bimbing Dayah selama 1 tahun, hilang 40 kilogram. Siapa yang berminat, terima kasih mereka yang berminat, you all isi borang tuan-tuan puan dekat anak panah. Dekat ni, saya dah pinkan you all borang untuk you all isi borang di bawah. Okey, bagi mereka yang isi borang, saya nak tawarkan kepada you all program selama 1 tahun duduk dalam grup Wasabi. Saya bimbing you all step by step apa yang you perlu buat. Daripada hari ke bulan, bulan ke tahun, you akan dapat berat badan normal. Siapa yang dah isi, komen dan isi. Dan saya bagi tahu you all jujur, ada bayaran. Ada bayaran? Bayarannya sekali seumur hidup, seperti mana Dayah bayar saya. Dayah, acu cerita, Dayah turun berapa kilogram. Ira Adira, waalaikumsalam. Seorang lagi. Antara individu yang bayar saya RM25, Ira Adira. 1 tahun hilang 40 kilogram. Ni, Ira Adira, Assalamualaikum ni. Okay, Cik Rosli Yaakob 38 kilogram. Tak sangka 7 bulan saya berjaya dapat 64 kilogram. Ni, RM25 je bayar. Puan Nurul, antara salah seorang lagi yang dapatkan video penerangan saya bayar RM25 dalam masa 9 bulan. 9 ke 11 bulan. Puan Nurul, lupa. Hilang 29 kilogram, Puan Nurul. Tu, tengok tuan-puan. Ni, ramai ni kawan-kawan kita dah masuk yang dah pun join saya. Bayar RM25 saja. 11 bulan, 29 kilogram. Ni, Ira Adira, alhamdulillah, dah lost 45 kilogram. 1 tahun 5 bulan. Duduk dalam grup, 1 tahun 5 bulan. Tadi kata setahun je, tuan-puan. Saya ajak you all buat setahun. You nak duduk dalam grup sampai 2 tahun pun tak apa. Tak apa. Dayah tu dah 1 tahun 10 bulan duduk dalam grup. Tapi dalam masa 1 tahun, Dayah dah hilang 40 kilogram. Siapa yang dah isi borang, komen dan isi borang. Saya nak tengok, bagi sedikit semangat kepada saya tuan-puan. Saya nak tengok ramai mana dah isi borang. Ramai mana dah isi borang, tolong komen dan isi borang. Terima kasih banyak Mer, dah isi borang. InsyaAllah. Siapa yang tak nampak borang, borang ada dekat sini. Acing M, thank you. Ada borang ada dekat sini ya. So tuan-puan, jom kita pergi kepada syarat nombor 2. Syarat nombor 1. Dah out dah Ira. Kenapa Ira out? Masuklah balik. Tapi tak apa, kalau nak out pun tak ada masalah. Kita tak paksa. Kita tak paksa, okay? Alright. So tuan-puan, tapi kalau boleh Ira masuk balik. Tuan-tuan puan, jom kita pergi kepada syarat nombor 2. Okay, 16 hari bulan November ni genap 2 tahun saya bersama Abang Mat. Terima kasih Cik Rosli Yaakob. Individu telah pun dapat penurunan 38 kg dalam masa 7 bulan. Ikut step by step apa yang saya buat. Izzat Nazif, terima kasih Izzat. 5 bulan turun 10 kg. Individu yang saya bayar saya RM25 sahaja. Dah hilang 10 kg dalam masa 5 bulan. Roslizah Makno, Waalaikumsalam. Okey, jom. Kita pergi kepada syarat nombor 2. Ya baik, Abang Mat masuk balik kan. Balik ya. Pun dah buat hal lagi tu. Okey, Ira. Nanti Abang Mat masukkan balik. Tuan-puan, syarat nombor 2. Syarat wajib untuk you dapat berat badan normal. Okey. Sebelum saya bagi tahu you all syarat nombor 2, boleh tak saya nak bagi tahu you all peringatan dahulu dan juga sedikit pemberitahuan lah. Bagi mereka yang belum follow saya tuan-puan, tekan butang follow. Kalau boleh you klik like, insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat. Alright? Tuan-puan, peringatannya ialah hari ni kalau you all nak bermula, nak turunkan berat badan, you semangat tengok saya hari ni. You semangat tengok kawan-kawan kita cerita turun 40 lah, turun 37 lah. Boleh tak saya tanya? Siapa dekat sini bersemangat? Tolong komen saya dekat bawah. Tolong komen saya dekat bawah bagi mereka yang bersemangat. You tengok gambar-gambar saya yang gemuk. Bila dapat berat badan normal, you jadi semangat nak turunkan berat badan. Merlica kata semangat. Siapa lagi dekat sini? Siapa lagi sini yang rasa bersemangat? Tolong komen bersemangat. Dengar sini betul-betul tuan-tuan puan.
Kalau you all nak turunkan berat badan hari ini sebab you all rasa semangat, you pun boleh. Dengar betul-betul peringatan ini. Jangan buat balik apa yang pernah you lakukan selama ini dalam usaha you all nak turunkan berat badan. Faham tak faham? Jangan buat balik apa yang pernah you lakukan selama ni dalam usaha you all nak turunkan berat badan. Pergi jogging, jangan buat dah. Jaga makan hari pertama nak turunkan berat badan, jangan buat dah. Avoid gula hari pertama nak turunkan berat badan. Makan roll oat organik, jangan buat dah. Beli roti hijau, grain kan, jangan buat dah. Jangan buat semua benda yang pernah you lakukan selama ni. Sebab apa jangan buat, tuan-tuan dan puan? Sebab you dah buat berkali-kali perkara yang sama. You tak pernah dapat berat badan normal. Betul tak betul? Betul atau tidak? You dah jaga makan berkali-kali. You dah buat diet tertentu berkali-kali. You dah pergi jogging setiap kali you all nak turunkan berat badan. You tak pernah dapat berat badan normal. Tak pernah. Sebab itu, jangan buat balik. Sebab apa tu? Sebab apa tuan-puan? Sebab tadi. Senang. Sebab apa tu tuan-puan? Sebab pada akhirnya, pada umur 37 tahun, saya tak buat balik apa yang saya buat dulu. Dulu, saya adalah individu yang pergi jogging hari pertama nak turunkan berat badan. Lepas tu tuan-puan, tiap-tiap tahun jogging gemuk, jogging gemuk, jogging gemuk. Pada umur 37 tahun, saya tak pergi jogging. Apa yang saya buat? Syarat nombor 2. Apa syarat nombor 2? Tuan-tuan puan dengar betul-betul. Syarat nombor 2 ialah you all hanya perlu perbaiki tabiat. Abang Mat dan semua, Dayah minta diri dulu. Terima kasih Dayah ada dekat sini. Moga dipermudahkan urusan. Doktor datang nak jumpa. Kenapa tu? Tuan-tuan puan, syarat nombor 2. Perbaiki tabiat. Solusi kepada kegemukan. Selama ni you all pergi jogging. You tak perbaiki tabiat. Sebab tu you tak dapat berat badan normal. You jaga makan hari pertama nak turunkan berat badan. You tak makan nasi. Tuan-tuan puan, Dayah kat emergency hospital ni. Dayah, moga dipermudahkan urusan Dayah. Apapun masalah yang Dayah hadapi sekarang. Alright? Thank you Dayah ada kat sini. Tuan puan, perbaiki tabiat. Solusi kepada kegemukan. So, siapa dekat sini tak faham? Kenapa pula kena perbaiki tabiat? Tabiat apa yang perlu perbaiki? Siapa yang tak faham, komen tak faham dekat bawah. Jujur tuan puan, tak apa. Saya dulu nak jumpa benda ni pun saya jumpa pada umur 37 tahun. Solusi nak turunkan berat badan ialah perbaiki tabiat. Merlica faham. Syana tak faham. Muhammad Fairuz tak faham. Okay, good. Dengar sini yang tak faham supaya you jelas. Tuan-tuan dan puan, kenapa wajib perbaiki tabiat? Sebab punca kegemukan kita sekarang adalah datang daripada tabiat buruk yang kita lakukan setiap hari selama berpuluh-puluh tahun. You ada dekat sini sebab you yang buat. You yang ternak lemak-lemak you all selama ni dengan tabiat buruk yang you lakukan setiap hari. Contohnya, setiap hari you makan bertambah. Betul tak betul? Tolong komen dekat bawah lagi tuan-puan. Apa yang you lakukan setiap hari selama ni? Remote TV ambil sendiri. Yes. You malas. Tuan-puan, remote TV depan mata pun you suruh nak ambil. Apa lagi tuan-puan? Apa lagi yang you lakukan setiap hari? Tolong komen dekat bawah. Semua dekat sini. Akui kesilapan, sedar diri you all yang menyebabkan you gemuk selama ni. Makan bertambah. Minum manis saja tidak menyebabkan kegemukan. Minum manis dengan banyak, Diana. Betul. Kalau minum manis tidak menyebabkan kegemukan. Minum manis berkali-kali setiap hari. Yes, penyebab kegemukan. Apa lagi tuan-puan? Komen. You kena sedar benda ni. Tabiat you all yang menyebabkan you gemuk. Tidur lewat, layan TikTok. Yes, pukul 10 patut boleh tidur. You all layan TikTok sampai 2-3 pagi. Apa lagi? Lepas makan, tidur. Betul tak betul? Lepas makan, tidur. Semua benda suruh orang lain ambil. Lepas makan, minum air manis. Makan nasi banyak. Betul, Fairuz. Makan nasi banyak. Makan tak seimbang. Lepas makan, boleh makan jajan. Tuan-tuan puan, apa lagi? Terasa saya, Abang Errol, inilah hakikat. Tuan-puan, setuju tak setuju? Kita gemuk adalah disebabkan kita yang ternak lemak kita dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Diana, betul. Baring sepanjang hari, main telefon. Yes, akui kesilapan diri itu. Betul tak betul? Setuju tak setuju? Kita gemuk, kita yang buat. Kita buat, apa yang kita buat selama ni lah yang menyebabkan kita gemuk. Setuju tak setuju? Komen yang ini tuan-puan supaya you all faham. You tak boleh kata macam tu lah kot. No, you kena setuju dengan ikhlas. Sebab selagi you all tak terima hakikat, you yang menyebabkan you gemuk dengan apa yang you lakukan, tuan-tuan, you tak boleh berubah. Betul ni? Setuju. Zalina setuju.
So tuan-puan, bila you dah setuju, logik tak logik, nak turunkan berat badan ialah perbaiki tabiat-tabiat buruk kita tadi. Logik tak? Daripada kita makan, bertambah, kita tak payah bertambah. Daripada kita malas ambil remote depan mata, kita ambil remote sendiri. Tuan-tuan dan puan, kalau you all boleh perbaiki tabiat-tabiat you all yang buruk tadi dengan sistem dan you all boleh lakukan dalam masa 1 tahun, you boleh dapat BMI normal. Logik atau tidak? Komen dekat bawah. Logik atau tidak? Malas basuh pinggan? Yes, Ijat Nazif. Bukan malas basuh pinggan, basuh tangan pun malas. Logik tak logik? Yes, Hanim, logik. Yes. Tapi dengan syarat, beri masa. Perbaiki tabiat, tak boleh perbaiki tabiat satu hari. Tabiat, you kena perbaiki sikit-sikit, satu tabiat saja. Dalam masa 1 bulan, you buat setiap bulan. Selama 12 bulan. Dalam tangan you all, 24 kilogram. Becky Kuyana lama menghilang, pergi mana? Malas kunyah makanan, telan je Muhammad Noor kan? So, tuan-tuan dan puan, siapa dekat sini nak tahu tabiat apa yang saya perbaiki dengan strategi bulanan? Step nombor 1, tabiat apa nombor 1? Bulan pertama. Tabiat kedua, bulan kedua. Tabiat ketiga, bulan ketiga. Siapa yang nak tahu? Mer, terima kasih. Waalaikumsalam. Becky Kuyana. Siapa yang nak tahu tabiat apa yang saya perbaiki strategi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? You all isi borang dekat saya pinkan sekarang. Saya dah sediakan video penerangan. Video penerangan tersebut ada borang. Ada borang pula dah. Video penerangan, ada penerangan step nombor 1 saya buat apa, step nombor 2 saya buat apa, step nombor 3 saya buat apa, bulan ke bulan. Yang you boleh follow saja, yang saya turun 65 kg. Dan kawan-kawan kita yang dah dapatkan video penerangan, tolong komen step nombor 1. Berapa you buat dalam masa 1 bulan, hilang berapa kilogram. Tolong komen dekat bawah sekejap. Kawan-kawan, Zamri Jamaldin, waalaikumsalam. Kawan-kawan yang dah dapatkan video penerangan, step nombor 1, buat dalam masa 1 bulan, tak jaga makan, tak bersenam, turun berapa kilogram. Tolong komen dekat bawah. Ira Adira, okey, nanti abang masukkan. Ira Adira, 8 kilogram, step nombor 1. Puan Nur Asmah Muhammad Nur, 4 kilogram, step nombor 1. Ijat Nazif, 4 kilogram, step nombor 1. Khairi, terima kasih ada dekat sini. 7 kilogram, step nombor 1. Cik Rosli Yaakob, 10 kilogram, step nombor 1. Puan Nurul, step nombor 1, 4 kilogram, tak jaga makan, tak bersenam. Apa? Siapa nak tahu step nombor 1? Siapa dekat sini nak tahu step nombor 1? 10 kilogram, step nombor 1. Virus, thank you. Siapa yang nak tahu tuan puan, you all isi borang dekat anak panah warna kuning di hujung jari saya sekarang. Ijat, terima kasih. Rohana, 5 kg 1 bulan. Step nombor 1. Sampai sekarang step nombor 1 dengan nombor 2 je. Ijat Nazif dah turun 10 kg. Siapa berminat nak tahu step nombor 1? Siapa berminat nak tahu step nombor 2, nombor 3, nombor 4? Yang Cik Rosli Yaakob dah buat keseluruhan step, hilang 37 kg. Puan Nurul yang ada dekat sini yang dah buat seluruhan step, dah hilang 29 kg. Puan Nur Asmah tadi ingat tak? Yang hilang 4 kg. Umur 59 tahun. Dah hilang 4 bulan 16 kg ikut step-step dalam video penerangan saya. Siapa yang nak tahu video penerangan saya tu, nak dapatkan bagaimana RM25 tuan-tuan puan sekali bayar, you all isi dekat anak panah di hujung jari saya sekarang. Dekat hujung jari saya sekarang tuan puan ada anak panah. Syah, dekat sini Syah. You tekan anak panah ni, you all isi borang. Lepas live nanti saya hantar maklumat bagaimana you all nak dapatkan video penerangan RM25. Syarifah Nora, lama tak nampak. Waalaikumsalam. RM25, apa yang you dapat? 14 video dan you akan dapat, tuan-tuan dan puan, grup Wasabi selama 1 tahun. Kita buat sama-sama selama 1 bulan. 1 tahun. Kita buat sama-sama selama 1 tahun dalam grup Wasabi. Alright? Busy semua. Ada je. Terima kasih banyak Syarifah. Tuan-tuan dan puan, isi borang dekat sini bagi mereka yang nak saya bimbing you all dalam program Misi Ubah. RM25 sekali bayar saja. Kawan-kawan, terima kasih banyak. Tahniah yang komen tadi. Turun banyak kilogram you all. Okay? Yang dah isi borang, komen dan isi borang. Kita nak tengok ramai mana yang nak turunkan berat badan dalam masa 1 tahun. Sebagai individu yang realistik. RM25 bagi setahun, RM2 lebih sahaja kos anda. Tu Cik Rosli Yaakob. 37 kg dapat turun berat badan. Cik Rosli Yaakob. Sekali bayar RM25 dah. RM25 sekali bayar. Tuan-puan, jangan takut Nanti tiba-tiba masuk grup kena beli shake ke? Tak ada. Masuk grup nanti kena beli pil ke? Tak ada. Masuk grup nanti kena science multi level marketing ke? Tak ada.
RM25. Memang sekali seumur hidup bayar. Alhamdulillah dah lost 45 kg tanpa sebarang produk Ira Adira. 1 tahun 5 bulan. Ira Adira ni 1 tahun dengan saya buat step by step apa yang saya buat, hilang 40 kg. 1 tahun 5 bulan hilang 45 kg. Tuan-puan, mereka yang saya sebut nama ni, you boleh pergi tengok. Mereka tak scam, saya tak scam. You pergi tengok. InsyaAllah tuan-puan, you juga akan dapat penurunan berat badan seperti mereka kalau you all konsisten. Perbaiki tabiat you all. Jom kita pergi. Tiada produk maupun suplemen dalam pembelian series ini. Ya betul. Tak ada. Produk, tak ada produk. Saya dah join tapi link tak boleh masuk. Macam mana ya? Nelly, DM dekat TikTok, kita bincang dekat TikTok. Okay? Sekali seumur hidup. Yati dan join. Terima kasih Yati. Jom tuan-puan kita pergi kepada syarat nombor 3. Syarat yang paling penting pada hari ini. You tahu syarat nombor 1. Beri masa. You tak buat syarat nombor 3. Tak jadi. You tahu syarat nombor 2. Maaf tuan-puan. Kalau you all bayar saya RM25. Ubah tabiat 20 kg. 12 kg dah lepas. Ni Khairi antara individu yang saya bimbing. 12 kg dah. Berapa lama tu Khairi? Tuan-puan, you tahu perbaiki tabiat. You beli video penerangan RM25. You tak buat syarat nombor 3. Tak jadi. Apa syarat nombor 3? Tak pandai nak buat? Siapa yang tak pandai nak isi borang, DM dekat TikTok. Senang ya. Okay, nanti saya pinkan borang sekali lagi bagi mereka yang ada dekat sini. Saya pinkan borang. Tak sampai 2 bulan Khairi 12 kg. Terima kasih Khairi ada dekat sini. Isi borang dekat sini siapa yang tak boleh. Okay, tuan-tuan dan puan, syarat nombor 3 paling penting. You bayar saya RM25 pun you tak buat syarat nombor 3 tak jadi. Apa syarat nombor 3? Syarat nombor 3 ialah you all wajib bermula sekarang. Now, pukul 10 minit pagi, you all wajib bermula sekarang. Tuan-puan, bermula pun jangan risaulah. Bermula dengan benda simple. Step nombor 1, tak jaga makan, tak bersenam. Step nombor 1, you tak perlu fikir you tak ada roti hijau kat rumah. Step nombor 1, you tak perlu fikir roll oat organik. Step nombor 1, you tak perlu fikir ada kasut atau tidak. Step nombor 1 dalam video penerangan saya, semua orang dekat sini boleh buat. Saya berani jamin. Kecuali you ada masalah kesihatan. Kalau you ada masalah jantung, you tak boleh buat step nombor 1 ni. Itu je. Tapi step nombor 1 dalam video penerangan saya, kalau you all orang normal, tak ada penyakit jantung, you all boleh buat step nombor 1. Semua orang dekat sini boleh buat, insyaAllah. Bermula memang susah, tapi benda simple. Yes. Benda simple. Siapa yang nak tahu benda simple, isi borang dekat sini. Pagi ni nak makan apa bang? Makan apa yang you makan. Tuan-puan, bermula pada hari ni, maksudnya, tuan-puan, jangan jaga makan. Dapatkan video penerangan saya, you buat step nombor 1, hari ni makan macam you makan kemarin. Tuan-puan, saya dah bagi tahu you all tadi, jangan buat apa yang kita pernah buat selama ni. Ira Adira hilang 8 kg, step nombor 1, tak jaga makan. Tak bersenam. Cik Rosli Yaakob hilang 10 kg, step nombor 1, tak jaga makan, tak bersenam. Tak buat diet. Puan Nur Asmah, Puan Nurul yang hilang 4 kg. Dua-dua umur 50-an ke atas tadi, masih ada dekat sini. Hilang 4 kg. Tak jaga makan, tak bersenam. Okay? Tak jaga makan, tak bersenam tuan-puan. Okay? Siapa yang nak dapatkan isi borang dekat sini? Barade, isi borang dekat sini. RM25 saja sekali bayar. Okay? Apa step nombor 1 tu? Kura-kura gini. Saya bagi kepada you all step nombor 1 dengan syarat dibayar RM25. Isi borang dekat sini. Saya betul-betul bersenam pun apabila dah menghampiri BMI normal ni. Cik Rosli Yaakob hilang 37 kg. Ikut step by step dalam video penerangan saya ni tuan-puan. Dia hilang 37 kg. Dia bersenam hanya pada dia nak dapat BMI normal je. Tak payah join Abang Mat kalau masih sayang berat anda. Tak payah join kalau masih sayang berat anda. Tuan-puan, saya dekat dalam ni, saya tak ajar you all benda-benda mengarut. Saya ajar essential. Benda yang you selama ni dah tahu tapi you tak buat. Tu je. Selama ni you tahu tapi you tak buat. You tahu benda tu tapi you tak tahu impak dia. You buat, you akan dapat apa yang dalam ni. Dalam ni ada something yang very very simple. Saya dah hilang 10 kg. Terima kasih ya, kura-kura dalam perahu. 10 kg dah hilang. Buat hal. So tuan-puan, dapatkan video penerangan saya. Abaikanlah apa pun orang kata. Okay, orang ni nak kata macam-macam tuan-puan. RM25 je. 25 tuan-puan. RM25 you dapat video penerangan step by step. You dapat grup Wasabi selama 1 tahun. Jujur dengan saya, you beli ubat kurus dekat luar sana,
Lebih mahal daripada video penerangan saya dan program saya. Betul tak betul? Betul atau tidak? You pernah beli ubat-ubat kurus dekat luar sana. Suplemen-suplemen mahal yang tidak menyebabkan you dapat berat badan normal pun. Kan? So, tuan-puan, RM25 je. Sekali bayar. Nak yang percuma? Siapa nak yang percuma? Okay, gemuk is awesome. Abang Mat tunjuk jalan, yes. Siapa nak secara percuma, you follow saya. You follow saya, you tengok 100 video TikTok saya. InsyaAllah you faham. InsyaAllah. Ada jalan ringkas, ada jalan susah. You nak jalan susah, you nak jimat RM25, boleh. Boleh. You all follow saya, you tengok 100 video saya yang terkini. You akan faham step nombor 1 apa, step nombor 2 apa, step nombor 3 apa. Sebab ianya benda-benda simple. Benda-benda yang you dah tahu. Cuma you tak buat. Okay? Cik Zara, terima kasih ada dekat sini. So, tuan-puan, terima kasih yang isi borang. Syarat nombor 3 saya telah pun bagi tahu. Cuma saya kena ulas sikit syarat nombor 3 ni. Kalau nak bermula sekarang, tuan-puan, saya bagi step kan. Orang yang tak nak isi borang. Orang yang... Waalaikumsalam, Puan Zara. Orang yang tak nak isi borang, you nak buat apa hari ni? Nak tak saya bagi you all satu contoh? Saya bagi satu contoh. Mungkin you tak nak isi borang. Tak apa, saya no hal. You tak nak isi borang, no hal. Terpulang kepada you all. Saya tak paksa. Tapi siapa dekat sini nak tahu contoh step nombor 1 yang you boleh bermula sekarang. Saya nak buktikan cara saya turun 65 kg bukan buat benda susah hari yang pertama. Siapa yang nak contoh step nombor 1, komen nak dekat bawah. Saya bagi percuma. Saya bagi percuma. Tak ada. Daripada dulu lagi memang saya bagi percuma step nombor 1 ni. Okay. Semua orang yang dah turun 37 kg dapatkan video penerangan saya. Cik Rosli Yaakob pun sebelum dia bayar, saya bagi yang free percuma ni. Ira-Dira yang hilang 45 kg pun, tuan-puan, saya bagi yang percuma ni. 2 orang je nak, 3 orang je nak. Takkan 3 orang je nak, yang lain tak nak. Tolong komen ramai-ramai dulu nak. Sambil-sambil klik like. Sambil-sambil klik like. Tuan-puan yang nak ni, tuan-puan, saya nak sarankan you all isi borang juga. Isi borang, you dapatkan RM25 je RM25 you akan dapat step nombor 1 yang lebih mudah daripada yang contoh saya bagi dekat you all. Seloknya masuk kelas coach. Grup Wasabi coach sangat bagus. Saling menguat semangat. Umul, terima kasih banyak. Amin. Alah, lama tak nampak Amin. Terima kasih ada kat sini. Bunga Tuan-tuan puan, step nombor 1 saya nak bagi percuma dekat you all. Terima kasih yang komen nak. Saya bagi jangan risau. Tapi isi borang. Isi borang tuan-puan, jangan tak isi borang. Isi borang ni you all nak bayar atau tidak terpulang kepada you all. Tapi kalau you bayar RM25, you akan dapat something yang lebih bagus. Grup Wasabi dengan saya selama 1 tahun. Alright? Jom kita pergi kepada contoh step nombor 1. Bila saya cakap hari ni kena bermula, sekarang boleh bermula pada 10:07 pagi. Saya maksudkan ianya boleh dilakukan sekarang. Jangan pergi jogging, jangan bersenam, jangan kurangkan 1 senduk pun makanan you all. Jangan. Tapi apa yang you perlu buat pada hari ni? Perbaiki 1 tabiat buruk you all semasa makan. Dalam masa 1 bulan, buat step nombor 1 yang saya bagi tahu ni kepada you all sahaja. Dan kalau you all dapatkan video penerangan step nombor 1 ni, you gabungkan step nombor 1 yang RM25 dengan step nombor 1 yang saya bagi percuma. Apa step nombor 1 yang saya bagi percuma ni tuan-puan? Hari ni you all masa makan, you all hanya perlu kunyah dengan lebih lama. Step nombor 1, nak turun beratus kilogram pun you nak turun. Buat dalam masa 1 bulan, kunyah dengan lebih lama. Susah ke senang? Komen dekat bawah. Mesti ramai yang terkejut. Alah, tu je. Turunkan berat badan, kunyah dengan lebih lama. Yes. Yes. Kunyah dengan lebih lama je tuan-puan. Tak payah pergi jogging. Tak payah jaga makan. Tak payah buat diet kalori. Tak payah buat intermittent fasting. Tak payah. Sebab Ira-Dira hilang 45 kg. Mawar. Amin ni. Amin hilang 30 kg. Step nombor 1. Kunyah dengan lebih lama. Dan step nombor 1 dalam video penerangan saya. Sebab tu Ira hilang sampai 8 kg. Sebab itu Amin, step nombor 1 dia saya tak ingat. Amin saya tak ingat. Kasih lumat ni. Tuan-puan, step nombor 1, jangan jaga makan, jangan bersenam. Sebab apa tuan-puan? Saya tak kata, okay? Dengar sini, saya nak buat disclaimer. Tak bagus ke bersenam dan jaga makan? Bagus. Masalahnya, kita buat dah selama ni, kita buat 2 hari je. Betul tak betul? Saya bukan memusuhi jaga makan. Saya bukan memusuhi bersenam. Saya baru balik jogging, tuan-puan.
Tapi hari pertama kita buat benda tu nak turunkan berat badan, akhirnya kita buat 2-3 hari. Bila kita buat 2-3 hari, mana kita nak dapat berat badan normal? Betul tak? Yes, konsisten dan beri masa. Syarat you all nak dapat berat badan normal. Yes, betul, Mar. Masalah kita, bila kita buat something, kita nak ada drastic, result drastic. Kita buat benda susah, pergi jogging. Akhirnya kita buat 2-3 hari. Tak payah. Jogging bila? Nak tahu jogging bila? Tuan-tuan puan, saya dah turun dapat BMI nak normal dah. Nak normal dah BMI saya, baru saya jogging. Okay? Malah Cik Rosli Yaakob pun macam tu juga. Nak dapat BMI normal tu baru jogging. Jogging sebenarnya tak perlu. Betul. Jogging sebenarnya tak perlu. Saya buktikan jogging tak perlu. Ira Adira tak jogging. Hilang 45 kilogram. Betul tak Ira? Ira, betul tak perkataan Abang Mat ni? Abang Mat lupalah Ira ke siapa. Yang tak pergi jogging pun. Okay? Tak pergi jogging pun. Turun 45 kilogram. Hanya ikut video penerangan step by step apa yang saya buat. Jogging bagus. Saya pilih untuk jogging. Ada orang pilih untuk tidak jogging sebab dia mungkin busy. Dia tak ada masa, dia tak boleh nak uruskan masa dengan dengan kehidupan dia. Kehidupan saya boleh jogging. Saya pilih jogging. Okay? Terima kasih banyak yang isi borang. Yang mana belum boleh isi borang. Betul, tak sempat jogging. Isha, kan tak sempat jogging, tak payah pergi. Macam saya ada masa. Saya boleh pergi. Saya pergi. Nak turunkan berat badan, bukan wajib jogging. Alright? So, siapa dekat sini yang takut masuk program saya kena buat senaman, tak ada. Tak ada tuan-puan. Maaf saya nak you all yang jelas yang dah isi borang ni. Ramai dekat sini yang ada adalah yang tertinggal-tinggal ni adalah orang yang betul-betul yang nak join saya. Dengar sini Dalam ni you takkan jumpa saya ajar you all diet apa. You bayar saya RM20, you takkan jumpa saya ajar diet apa, bersenam macam mana. Makan apa, tak. Okay? Cik Rosli Yaakob hilang 37. Amin hilang 30. Ira Adira hilang sampai 45. Puan Nurul 29 kg. Puan Nur Asmah hilang sampai 16 kg. Ijat, Nazif yang hilang sampai 10 kg. Tuan-tuan puan, saya tak ajar semua tu. Saya tak ajar. Tak ada. Saya tak ajar pun kira kalori, jo janggut. Tak. Saya tak ajar pun you kena tahu meal exchange. No, saya tak ajar. Apa yang saya ajar, apa yang saya kongsikan, pengalaman saya. Macam mana saya turun 65 kg. Apa yang saya buat? Betul tu, tengok tu. Yang hilang 30 kg. Mawar cakap, betul. Saya tak ajar pun benda-benda tu. Ira Adira yang hilang 45 kg. Saya tak ajar pun benda tu. Apa yang ada dalam ni? Dapatkanlah RM25. RM25 sekali bayar sahaja. Okay? Tuan-puan tak rugi lah. Siapa yang dah dapatkan? Siapa yang dah dapatkan? Siapa yang dah isi borang? Siapa yang belum isi borang? Saya pinkan borang untuk you all sekarang. Dapatkan. Isi borang. RM25 sekali bayar. Diskaun 20 bagi bermat. Tak boleh dah. RM25 murah sangat dah. Orang suruh naikkan harga. Saya memang fikir nak naikkan harga. Bagi 20. Nanti birthday saya bagi. Birthday saya. Tapi birthday saya tak depan lah. Dah lepas dah. Terima kasih Kiki Dek yang dah follow saya. Dah murah tu. Ira Dira kan. So tuan-puan, kalau you all habis dah. Zara Zain, thank you. RM25 tu berbaloi lah. Memang berbaloi lah. Dia bukan murah tau. Dia berbaloi. You bayar satu pengalaman orang yang gemuk daripada kecil. Yang dah cuba macam-macam. Macam you lah. Maaf lah saya cakap. Macam you lah. Kita sama tuan-puan. Kesamaan kita sangat jelas. Kita dah buat macam-macam kan? Tak, RM25 sangat santai-santai sahaja. Tak stres. Tak ada produk. Siapa buat dia dapat. Puan Nur Asmah. Thank you. Sepenuh 11-11. Diskaun RM5. Mer. 11-11 nanti 2-3 hari lagi. Kita bagi diskaun RM1. Disclaimer, Abang Mat bukan memusuhi mana-mana diet. Yes, betul. Saya tak memusuhi mana-mana diet. Tak. Saya cakap tadi kan, jangan buat diet kalori, jangan buat intermittent fasting. Tuan-puan, saya buat dua-dua tu. Tapi bukan pada hari yang pertama. Sebelum nak jaga makan, nak bersenam, kena ubah tabiat dulu untuk jadikan amalan hidup kan kat tim. Okay. So tuan-puan, habis dah 3 syarat wajib dapat berat badan normal telah pun saya maklumkan kepada you all. Saya harap you all yang dengar daripada tadi dapat manfaat. Kalau you all nak join saya, optional saja, tidak paksa langsung. Bukan syarat keempat wajib dapat berat badan normal join saya. Tak. Okay. Syarat
3 syarat wajib ni you kena hadam. Dia banyak lagi syarat-syarat wajib. Tapi yang 3 ni paling power. Kalau you dapat yang 3 ni, insyaAllah, you boleh dapat berat badan normal. Okay? Jom, tuan-puan dalam masa 10 minit, kalau saya nak buka sesi soal jawab. Kalau you all nak tanya soalan, you all tanya dekat bawah, saya cuba jawabkan. Kalau adalah, ada tak soalan? Yang ni betul, setuju, yes. Kita kena buat slow je. Yang mana belum follow saya, tuan-puan, tekan butang follow. Terima kasih yang betul-betul ada dekat sini daripada tadi lagi. Silap saya. Saya bagi apa? Saya lupa lah apa tadi. Macam mana nak hilangkan bahagian perut? Miau. Tak ada satu cara untuk menghilangkan bahagian perut. Tak ada. Tak ada cara. Caranya ialah you all kena lakukan perbaiki tabiat you all. Bagi masa, ada orang perut paling lambat sekali. Ada orang perut paling cepat. Dia bergantung kepada individu itu sendiri. Tapi perut akan hilang dengan sendiri you perbaiki tabiat. Dengan beri masa. Saya dulu memang ikut dalam siri. Sekarang dah dapat BMI normal. Baru cuba buat brisk walking dan IF. Thank you Abang Mat ni. Ira Adira. Sekarang ni dia dah try. Bila tuan-puan, bila you all dah lama, you all dah tahu you nak try. Saya nak buat IF dah buat lah. Saya pun buat IF juga. Saya rasa ramai yang tahu pun dekat sini saya buat IF. Kenapa berat start atau naik? Bila kita dah usaha, berat naik. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama yang kita ambil sudutnya positif ialah muscle kita naik. Berat, kenapa berat aku naik? Aku dah buat dah. Muscle mungkin naik. So jangan risau. Kalau muscle naik, bagus. Tapi, Abang Mat, bukan muscle lah. Lemak yang naik. Sebab apa? Sebab macam rasa menggelebih. Sebab apa? Mungkin stres. Kita rasa kita dah buat. Tapi stres membawa kita kepada kita makan dengan banyak, kita tak sedar. Malah kualiti pemilihan makanan kita pun lebih buruk. Lebih buruk. Kita rasa kita dah jaga, tapi tak jaga. Sebab stres. Sebab tu tuan-puan, syarat pertama, you kena wajib bagi masa. Yes, akan ada waktu you stress and you stuck. Akan ada. Tuan-puan, kawan-kawan saya, Ira Adira, Cik Rosli Yaakob, semua tu lalui stuck tu. Stuck yang lama pun. Tapi bila kita try buat, cuba buat, perbaiki lagi tabiat, turun berat badan. Okay? So, macam itulah, Wan. Beri masa, yes. Beri masa dan konsisten, itu je. You kena ikhlas dalam usaha you all nak turunkan berat badan. Tuan-puan, ada satu cara pemikiran yang sangat bagus. Kalau you all nak terapkan. Dalam kita punya ni tak ada. Dalam 3 syarat ni tak ada. Tapi penerapan benda ni sangat bagus. Siapa nak komen nak sekejap? Saya nak engagement daripada you all. Nak tak? Saya bagi you all satu cara fikir yang mana you all akan dapat buat benda perbaiki tabiat ini dengan lebih mudah. InsyaAllah dengan lebih mudah. Perlu skip makan pagi tak Gus? Terpulang je. Skip boleh turunkan berat badan, tak skip pun boleh turunkan berat badan. Nah, terima kasih. Robin, thank you. Robin 1363. Cara fikir gini, tuan-tuan puan, bila you buat sesuatu, jangan harap sesuatu. Nama dia ikhlas. You lebih tahu daripada saya. Cuma saya nak ulas saja. Bila tuan-puan, kita gagal sama ni sebab kita buat, kita nak kilogram tu. Aku jogging 3 kilogram, aku nak 2 kilogram turun. Betul tak betul? Aku tak makan hari ni, esok aku nak turun. Aku makan roll oat hari ni, esok aku nak turun. Tuan-puan, bila ada benda begini dan you tak realistik. Benda begini tak salah. Yang salahnya you tak realistik. Aku jogging, balik jogging, aku nak hilang 2 kilogram. Tuan-puan, lepas you balik, you naik penimbang. Penimbang tunjuk naik 1 kilogram. Apa you all punya assuming? You akan jadi orang yang akan cakap kepada diri you, oh malah dah aku jogging pun tak kurus. Aku ni memang akan gemuk sampai mati. Betul tak betul? Itu yang kita akan rumuskan dalam kepala otak kita bila itu yang berlaku. Bukan seperti mana yang kita harapkan. Seminggu tak makan nasi. Kita pergi atas kepala. Seminggu aku tak makan nasi. Aku tengok orang lain semua kata boleh turun banyak. Aku nak hilang 10 kilogram. Lepas 10 hari tak makan nasi, you naik penimbang. Tiba-tiba tuan-puan turun 3. Dah turun dah. Tapi you fikir turun 10. Frust enjoy. Komen? Frust enjoy. Tak makan nasi seminggu. Tiba-tiba hilang 3 kilogram. Tuan-puan, frust enjoy. You rasa you boleh hilang 10. You akan stres lah. Tak nak dah buat. Bayang tak payah buat lah. Serabut aku. Dah buat dah.
Sebab tu tuan-tuan puan, keluar daripada mulut kita, orang gemuk, aku dah buat macam-macam cara nak turunkan berat badan. Betul tak? Semua dekat sini pernah keluar perkataan ini. Bukan kerana kita makan sehari jadi gemuk. Yes, kena fikir bab itu juga. Pernah tak? Semua dekat sini, kalau you all spotting, komen dekat bawah. Betul tak? Kita pernah mengadu dengan diri kita. Malah mungkin dalam doa kita kepada Allah, kita cakap, aku dah cuba macam-macam cara, ya Allah nak kurus, tak jadi. Sebab apa tuan-puan? Sebab cara yang kita pilih, kita bagi syarat. Syaratnya apa? Kalau aku buat, aku nak banyak ni. Kalau buat, aku nak banyak ni. Kalau buat, aku nak banyak ni. Yang tak realistik. Sebab itu saya bawa you all sebenarnya 3 syarat wajib dapat berat badan normal. Ini saya bawa you all kepada dunia, tuan-puan, kepada dunia realistik. 2 kilogram sebulan. 2 kilogram sebulan. Saya semua tu, semua, Puan Nur Asmah yang hilang 16 kilogram pada umur 59, dapatkan video penerangan saya. Puan Nur Zana Ana, thank you ada dekat sini. Tuan-puan, siapa lagi? Ira Adira yang hilang 45 kilogram. Cik Rosli Yaakob yang hilang 37 kilogram yang saya bimbing. Tuan-puan, semua tu saya bawa balik kepada realiti. Semua tu saya janji 2 kilogram sebulan saja. Cik Rosli Yaakob saya janji 2 kilogram. Tuan-puan, siapa lagi tadi? Ira Adira saya janji 2 kilogram. Saya kurang 15 kilogram 9 minggu diet tapi tak sukan sebab jadual malas. Perlu bimbang ke bang? Gini, kalau penurunan berat badan itu menyebabkan tubuh you lagi sehat, you tak letih, you jadi lebih kuat, you tidak mengantuk, you boleh buat kerja seperti biasa, malah kerja you all lebih baik, tak payah risau. Kalau you turun berat badan, you all turun tapi you all jadi lagi lembik. You turunkan berat badan tapi you jadi lebih malas. You turunkan berat badan, you jadi nak tidur je memanjang. Tu kena jumpa doktor. Tapi kalau you turun, banyak mana pun, sebagai asas untuk you faham, saya tak boleh jadi doktor. You pergi jumpa doktor untuk dapatkan kepastian. Tapi kalau you boleh tengok condition diri you. You turun, aku rasa aku turun 10 kilo bulan ni lah. Macam banyak. Tapi you semangat lagi hebat. You kerja lagi laju. You lagi tak malas. Bagus lah. Itu indikasi yang you boleh buat. You boleh bawa. Saya mudah mengantuk dan lemau. Ni mudah mengantuk dan lemau adalah orang yang ada masalah insulin dalam tubuh. Saya dulu tuan-puan, masa umur 37 tahun, lepas makan, orang tolak mata ni suruh tidur. Macam orang tolak. Orang macam, mari tidurlah. Okay? Kena perbaiki tabiat, tambah baik. Siapa yang dekat sini nak jadi macam mereka yang saya sebut nama tadi, tuan-puan, you all boleh pergi tengok mereka, pergi tengok Ira Adira, Cik Rosli Yaakob. Siapa yang nak bersama dengan saya, isi borang. RM25 sekali bayar saja, you all akan saya masukkan ke dalam grup Wasabi selama 1 tahun. 1 tahun. Bukan masuk dalam grup Wasabi je. Lan, thank you bagi gift. Bukan masuk grup Wasabi saja, you akan dapat video penerangan. Apa yang Mamat daripada gemuk ni buat? Saya yang ikut program coach dah turun 21 kg. No. Terima kasih, no. 21 kg ikut program saya. Berapa lama, no? Tolong komen. Muhammad Husaini, terima kasih banyak ada kat sini. Saya kini hidup bertambah baik. Sakit-sakit yang dulu dah hilang. Alhamdulillah. Ira Adira, 45 kg turun. Ira Adira dulu ada penyakit kulit yang kronik. Dah give up. Habis benda dah buat. Pergi klinik dah buat. Pergi klinik, pergi doktor. Jumpa dukun pun dah buat kot. Saya harap macam Ira, insyaAllah. Lepas raya puasa lagi, good. Tak apa, Nur, good. Tuan-puan, ini yang saya nak. Lepas raya puasa, nak puasa balik lagi 2-3 bulan, tuan-puan. Ini yang kita nak. Bermula sekarang. Masalah kita bermula nanti bulan puasa. Buat hal. Ini antara orang yang dapatkan video penerangan saya, Nur yang bijak. Dia bermula, tuan-puan, dengar bijak tak bijak dia. Lepas raya itu, saya dah buat live setiap hari untuk ajak buat misi raya 2026. Nur, selepas raya dia masuk terus. Tuan-puan, you bayangkan nak raya lagi tinggal berapa bulan lagi? 4 bulan 4 bulan lagi. Sekarang dia dah hilang 21 kg. Nur tadi, yang lepas raya, dia masuk join program, bayar RM25. Cuba bayangkan tuan-puan, dia balik raya tahun ni. Orang terkejut tak? Cuba letak diri you all jadi Nur kejap. Nur join saya RM25. Lepas raya tahun bulan 4
Begitulah, bulan 4 2025. Cuba bayangkan, dia balik raya ni jadi macam mana? Setelah turun, tak payahlah kata 4 bulan lagi tak turun. Tapi dah turun 21 kilogram. Raya ni tuan-puan macam mana? Mentua tengok, ya Allah menantu aku. Kawan-kawan tengok, ya Allah macam mana? Betul tak betul? Hari tu saya dah post gambar dalam grup. Baju pink. Baju pink Nanti saya ingat. Nanti kita tengok balik no. Thank you no. Atuk Aslan. Waalaikumsalam. Terima kasih Atuk Aslan. Good morning. Ni. Antara individu yang bayar saya RM25. Atuk Aslan. Umur 65. Ikut step by step dalam video penerangan saya. Atuk Aslan yang berumur 65. Turun 16 kilogram. Turun 16 kilogram. Fizuddin. Thank you. Good morning. Nampak tak? So, siapa nak jadi macam Atuk Aslan? Saya umur banyak lah bermain. You umur banyak pun Atuk Aslan umur 65. Atuk Aslan boleh buat. Kenapa you tak boleh buat? Jom dapatkan video penerangan saya isi borang dekat sini. Isi borang kawan-kawan. Jangan. Isi borang dekat sini. InsyaAllah kita buat sama-sama Tuan-puan, saya dah setahun. Buat hal betul lah. Saya dah sejam kot saya buat live. Saya harap saya dapat memberi manfaat kepada you all. Atuk, saya nak pergi dah, Atuk. Saya nak pergi dah. Eddie, 24434. Hidup Eddie. Thank you, Eddie ada kat sini. Setiap hari Eddie ada. Eddie pun antara individu yang dapatkan video penerangan saya dari isi borang. Saya umur 55 tahun nak haji. Kena turun 20 kg. Macam mana nak join? Ramlah. Isi borang. Nanti saya pinkan sekali lagi borang untuk you. You isi borang. Okey, saya pinkan borang ni, Puan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau 65 boleh turun sampai... kalau 50 kan? Puan, 50 kan? 50. Puan Nur Asmah. Mana Puan Nur Asmah? Puan Nur Asmah 59. Ikut step by step. Apa yang saya buat? Hilang 16 kg. Alah, baru masuk nak offline pula dia. Atuk dah lama dah tu. Kering tekak dah ni. Balik jogging, terus buat line. Norino, coach. Oh, Norino. Baik-baik, Norino. Yang, yes, gambar tu. Gambar sebelum warna hitam. Gambar selepas warna pink. Betul tak, No? Ni, antara individu yang hilang 21 kg. Syarat nombor 3 apa? Bermula hari ini. Bermula hari ini. Syarat nombor 3 bermula sekarang. Bukan hari ini, sekarang. Okay? Kalau you tak bermula sekarang, tuan-puan, apa jadi? Realitinya, kalau kita tak bermula sekarang, kita akan jadi makin gemuk. Sebab apa? Sebab bila kita rasa esok kita buat, hari ini kita buat apa? Kita main-mainlah kejap, tuan-puan. Kita main-main jujur-jujur. Boleh tak? Boleh tak? Kawan-kawan yang baru masuk. Tolong komen dekat bawah. Kalau kita tak bermula hari ini, apa yang kita akan buat? Dengan kepercayaan esok kita akan buat. Tak apa. Esok aku akan start diet. Esok aku akan jaga makan. Esok aku akan bersenam. Esok aku akan buat diet tertentu. Apa yang kita buat hari ini? Melantak cakap Cik Rosli Yaakob. Dan itu pun kejujuran yang keluar daripada Cik Rosli Yaakob. Sebab Cik Rosli Yaakob buat. Saya pun buat. Kita pun buat. Betul tak betul? Saya tengok sahabat saya masuk. Sahabat saya. Mana sahabat saya? Syahrul Irwan. Individu yang bayar saya RM25 1 tahun yang lepas. 40 kg turun. Ramai yang hilang 40 kg ikut step by step apa yang saya buat ni. 40 kg setahun. Tapi saya tak janji Saya tak janji. Saya tak boleh janji, tuan-puan. Janji tak boleh. Tapi kalau you buat, you teruskan konsisten setahun, mana tahu orang lain boleh buat. Kenapa you tak boleh buat? Dira boleh buat 40. Syahrul Irwan boleh 40. Cik Rosli Yaakob boleh 37. Cik Rosli Yaakob. Tapi dia sebab dia dah cukup. Dia tak nak 40. Dia nak 37 je. Maula Mariam 25. Thank you. Follow saya, tuan-puan. Bagi yang mana belum follow saya. Berat turun tak janji. Tak sama. Janji kita cuba. Yes. Puan Nurul. Tak sama. Tapi janji kita buat lah. Janji kita buat. Itu yang penting Alhamdulillah. Sempat ke saya nak turun 20 kilo sebelum pergi haji? Kalau pergi haji, maksudnya you masih ada berbaki dalam haji dalam bulan 5. Bulan 5, bulan 6 kan? Sekarang 11. 11 ni tak kira lah, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 bulan puan. Kalau kita ambil 2 kilogram sebulan, 2 kali 6 dah dapat 12. Puan Ramlah Saleh. Kalau turun 12 pun,
lebih baik daripada sekarang. Dan you punya stamina, you punya kesihatan akan jadi lebih baik. Puan Ramlah, kalau hilang 12 kilogram saja boleh tak? Syukur tak? Tak hilang 20. Dia nak turunkan berat, dia nak pergi haji, dia tak perlu, you tak perlu kena turun 20 baru boleh pergi kan? Memang dah boleh pergi pun. Cuma you nak pergi dengan persediaan lebih baik. Betul tak Puan Ramlah? Betul tak? You nak pergi dengan persediaan lebih baik. Kalau turun 12 pun lebih baik daripada sekarang. Tak payah aim 20. Kenapa tak payah aim 20? You akan jadi beban kepada diri you all. You akan bebankan diri you all lah. Nak 20 juga, nak 20. Tak payah. Fikir 2 kilogram sebulan saja. Tapi kalau boleh lebih, macam Puan Nur Asmah yang umur 59, boleh 16 kilogram 4 bulan. 4 kilogram sebulan. Raya ni dapat kekal saiz S dan XS. Rasa dah jadi orang lain. Ira-dira kan. Antara individu yang sekali setiap raya adalah orang yang selalu akan cakap makin besar, makin besar. Raya tahun lepas dah dapat BMI normal. Raya tahun ni BMI normal lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Kebaikan yang Allah bagi. Kita sama-sama kongsi lah. Okay. Turun 5 kilogram pun dah banyak berlaku perubahan baik. Betul? Benar sebenarnya tuan-puan. Tak perlu turun banyak nak berlaku sesuatu dalam tubuh you all. Saya pada umur 37 ni, saya umur 20-an ada penyakit darah tinggi tau. Siapa dekat sini ada penyakit darah tinggi? Sebab kita gemuk. Saya ada masalah ni. Berat telajak turun pula. Aduh. Tak biar dah sebati kena fikir naikkan balik otot. Syarul Irwan. Ni individu yang lebih turun ni. Syarul Irwan patut turun berapa? 37 je kan? Dah turun 40. Buat hal. Syarul, weak body training. Turun juga dari tak turun langsung. Syukur pada Allah. Amin. Terbaik Ira. Yes. Okay. So, tuan-tuan puan, saya harap saya dapat memberi manfaat kepada you all. Siapa? Ini panggilan terakhir untuk hari ini kepada mereka yang nak join saya. Dengan hanya bermodalkan RM25, you akan dapat video penerangan 14. Apa yang kami buat menyebabkan kami dapat berat badan normal walaupun kami adalah gemuk daripada kecil. Syarul Iwan gemuk daripada kecil. Okay? Yang ada masalah seperti saya lah. So, dengan RM25, you boleh jadi macam Syarul Iwan, Ira-Dira yang dah 48, 45 semua tuan-puan. You boleh isi borang dekat anak panah warna kuning. Dekat sini yang saya pinkan ni. You isi borang. RM25 sekali bayar. Okay? Ni kali terakhir saya ajak you all. Saya nak keluar dah sejam lebih. Saya harap saya dapat memberi manfaat kepada you all. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dekat sini. Terima kasih No antara yang dapatkan video dengan saya 21 kg dah turun. Okay? Syarul Iwan gemuk lepas kahwin pun sama. Ya ke? Syarul Iwan gemuk lepas kahwin ke? Oh, bukan daripada kecil sorry. Silap. Saya yang gemuk daripada kecil. Cik Rosli Yaakob saya ingat dia gemuk lepas kahwin. Syarul Iwan pun gemuk lepas kahwin Oh, right. Okay. Terbaik sini gemuk dari kecil pun boleh turunkan berat badan. Alright, tuan-puan. Saya nak minta diri dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada Nur, Syarul Irwan, Puan Ira-Dira. Ira, thank you Ira. Atuk Aslan mana tadi? Mama Uzaini, terima kasih banyak Mama Uzaini. Zarah Zain, thank you. Puan Fiza AK ada lagi tak? Ada lagi tak? Terima kasih banyak yang dah isi borang lepas live nanti saya hantar maklumat kepada you all. Puan Nurul, Allahumma amin. Kebaikan untuk Puan Nurul dan semua yang ada dekat sini. Jangan lupa add Ira balik. Baik. Nanti Abang Mat bagi link untuk Ira. Atuk Aslan, thank you. Terima kasih kau ada ni. Baik. Beker Kuyana. Kejap. Nak tanya. Beker Kuyana hilang lama. Apa jadi dengan Beker Kuyana sekarang? Beker Kuyana akan menjadi orang yang saya akan selalu ingat. Sebab nama dia sangat unik. Apa jadi hilang lama ni? Beker Kuyana. Apa jadi hilang lama? Jawab. Thank you Ira. Kawan-kawan semua yang ada kat sini. Puan Rasmah, terima kasih banyak. Mohon halal Cik Rosli Yaakob. Amin, tak apa. Saya pun berterima kasih banyak dengan Cik Rosli Yaakob. Saya sebut nama Cik Rosli Yaakob dalam live saya. Terima kasih Puan Ira-Dira, thank you. Naik sikit coach. Jangan ulang. Jangan ulang. Baik Ira, thank you Ira. Mak pun nak pergi dah. Nak tekan butang end now sekarang. Terima kasih yang ada kat sini. Maafkan saya kalau saya ada kesilapan, salah kata dan terkata terkutuk. Minta maaf banyak-banyak. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan bye-bye.